paling besar no government kita sebelum ni yang buat hutang sampai 274 bilion dalam 2 tahun setengah. Tak pernah dibuat dia orang. Masa Covid pun kita tak ambil hutang macam ni. Masa Covid sepatutnya itu kita naikkan kadar keberhutangan kita 65%. Sepatutnya lepas Covid kita turun balik 55%. That's what I told Anwar Ibrahim to do. Tapi tak. Dia ambil hutang selepas Covid sama macam zaman emergency. Masa kita emergency Covid. Sebab itu hutang kita dah sampai macam ni. And kalau kita berjaya tukarkan kerajaan pun sekali, lagi lama kita tunggu lagi teruk. Siapa yang nak waris? By the time kita tukar kerajaan, ada orang kata tunggu pilihan raya. Tunggu pilihan raya. Tunggu 2028. Pilihan raya, kalau last date tu bubar ialah Disember 2027. Sebab itu tarikh kita pembentukan parlimen itu ikut akta, ikut perlembagaan, tarikh itu adalah last kali kita boleh bubar, tak salah saya 17 Disember 2027 kalau ikut perlembagaan. Now after 17 December we have 60 days to buat pilihan raya. So saya punya agakan ialah kerajaan Anwar Ibrahim akan push sampai maksimum. Push sampai maksimum. So kalau sampai maksimum maksudnya apa? Januari 2028 baru kita buat pilihan raya. Lagi 2.5 years, tuan-tuan. Dia 2 tahun setengah dia buat hutang 274 bilion. You want to wait another 2.5 years? Dia akan buat hutang lagi, and kalau limit itu kita impose, dia akan start jual aset. Dan untuk apa hutang-hutang dan penjualan aset yang kita buat, kita bina 60 tahun ni dia nak, ini tuan-tuan, benda ini tak boleh nak recover tau. Dia bukan boleh reset macam saya cakap tadi. You change government after 2028, you will inherit benda ni. Kalau kita masuk kerajaan, kalau Dato' Alim, Cik Syahir, Prof masuk kerajaan jadi menteri 3 orang ini, awak masuk dalam pejabat, buka buku kita pengsan 3-3 saya ingat. Sebab diorang ni macam mana aku nak bayar benda ini. Lepas tu bila tengok aset pun dah terjual. So this is why it is critical, tuan-tuan. Sebab itu lagi penjilat, minta maaf lah saya pakai perkataan penjilat, boleh? Penjilat Anwar Ibrahim di editorial ke, di media ke, ataupun yang 20%, of course lah cakap, kita buat turun Anwar itu hari tak ada faedah lah. Dia orang guling-guling bakar kita polis lu ada faedah. Tapi bila kita pergi, dia kata ni, kenapa kita nak suruh turun Anwar? Sebab dia buat benda-benda macam ni. We cannot wait anymore. The longer we wait, lagi kita buat macam ni. And then dia nak spend untuk apa, tuan-tuan?